Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini Ahad 30 November 2025, pukul 2.50 petang. Hari ini cuaca panas So bersesuaian dengan jadual saya hari ini, iaitu mesin rumput dan juga meracun. Masih belum habis lagi. Memandangkan mesin tu pun condition dia boleh dikatakan sebagai bukan heavy duty, so kita bagi dia rehat lah. So saya mengambil keputusan untuk meracun je sebab panas hari ni memang sesuai lah. So kawasan yang bersemak di seberang kanan saya semua saya dah racun. Hari ni 2 hari saya kat sini. Saya mengemas lah kan, sebelum tiba hujan lebat nanti hujung-hujung tahun nanti, bulan Disember nanti. So kita prepare awal lah, siap sedia awal, kita buat apa yang patut. So pokok-pokok pun dah habis harvest, mungkin ada sebilangan kecil je lagi. Tinggal pokok-pokok ni lagi. So ada peneman di situ. Dan yang lain semua kita dah collect lah. Dah lama saya tak pergi pokok limau ni. Saya tengok lah apa dia punya condition pokok limau ni. Agak bersemak agak kat sini. Tapi berbuah juga, tak banyak. Ada yang jadi, ada yang tak lah. So panas terik ni adalah waktu yang boleh dikategorikan sebagai antara cabaran utama untuk berkebun-berkebun. Kita tak boleh lah mengeluh kan, panas-panas ni. So, semua dah selesai dah racun, pokok pun dah mengeluarkan hasil. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Yang belum mengeluarkan hasil berbuah macam pokok yang gelap tu, tunggu, masa kamu akan tiba. Ni pokok yang saya tebang tu pada awalnya, tapi tumbuh baru. Tak apa, biarkan je. Sebab dia berpenyakit So saya nak buat rawatan, mengambil masa kena menelik dia satu persatu, apa punca sakit dia semua. So saya kekangan masa tu sangat terbatas lah. So saya ambil keputusan, saya tebang. So dia keluar pucuk baru, cantik. So kita jaga daripada awal lagi senang, tak pening kepala. Tapi akar dia dah kuat akar dah steady. So bila dah terang macam ni balik, kita pun, hati pun rasa senang lah, rasa lapang kan. Baru syok kita buat kerja kebun. Dah bersih kat situ kan. So yang bersemak ni tak apa, InsyaAllah kita sambung minggu depan, sebab semua dah habis musim buah. Terima kasih kepada yang telah membeli buah dengan saya, yang telah pre-order dengan saya. Untuk tahun depan saya dah buka. So siapa-siapa yang nak rasa buah 3 rasa buah matua ni, bolehlah menghubungi saya di 011-264-5684. 011-264-5684. Itu untuk pre-order, masuk listing untuk musim depan. InsyaAllah bila nama-nama dah masuk dalam listing,
Bila saya dah push untuk pokok ni berbuah, bila dah ada hasil, nanti saya akan hubungi anda. Itulah cara saya menjual lah. So saya rasa itu saja pada hari ini. Kerja kebun pun hampir selesai. So saya bersiap-siap untuk pulang. Dan kepada semua pekebun-pekebun, selamat berhujung minggu. Ni yang belum berbuah lagi ni, tak apa, InsyaAllah kita push dia tahun depan. Moga-moga ada hasil. Ingat izin Allah, sebab semua dah keluar hasil, InsyaAllah. So itu saja. Jumpa kita di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.